Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Maju bangsa kerana acuan budinya, rosak ummah kerana hilang santun, bikisan pidato menyusun bicara, Madani diangkat, ukhuwah ditenung. Terima kasih saudara pengurusi majlis, barisan penat hakim yang berpaksikan keadilan, penjaga masa yang setia dengan detik waktunya, warga pendidik yang menyuluh orbor ilmu, serta sidang hadirin warga dewan yang penuh dengan nilai murni. Berdiri saya di atas pentas naung sarjana ini adalah untuk menzahirkan seulas bicara mengupas satu wacana minda yang bertajuk Pancara Nilai Hormat Menyebar Islam Menjalin Ukhuwah Madani. Hadirin sekalian, sebelum lidah fasih berkata-kata, sebelum hujah disusun rapi, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya secara konseptual. Frasa menyebar Islam di sini bukan bermaksud paksaan, tetapi penyebaran keindahan syiar Islam sebagai rahmatin lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Frasa kita kawan pula merujuk kepada semangat persahabatan dan jalinan ukhuwah yang merentas sepadan kaum dan agama. Manakala tonggak hormat dalam kerangka Malaysia Madani menjadi faksi utama, iaitu sifat menghargai kepelbagaian, memuliakan maruah manusia dan meruntuhkan tembok prasangka. Sidang dewan yang penuh santun menyingkap tirai hujah saya yang pertama, Islam disebarkan dengan kasih sayang. Ukhuwah dibina atas dasar persahabatan. Sejarah telah membuktikan bahawa perkembangan Islam ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke Kepulauan Melayu, bukanlah melalui mata pedang atau kekerasan, tetapi melalui akhlak para pedagang yang jujur, amanah dan mesra. Konsep kita kawan pula menuntut kita sebagai umat Islam untuk keluar daripada kepompong sendiri. Kita perlu mendekati masyarakat bukan Islam bukan sebagai penentang, tetapi sebagai sahabat yang bersedia mendengar dan berkongsi kebaikan. Apabila kita menjadikan kawan sebagai pendekatan, kita dapat menyatukan kaum Muhajiri, Ansar dan juga kaum Yahudi melalui Piagam Madinah. Bagaimanakah ia boleh bermula? Ia bermula dengan hubungan kemanusiaan yang erat, saling membantu dan hidup sebagai sebuah komuniti yang harmoni. Hadirin yang dikasihi sekalian, memacu hujah saya yang kedua, nilai hormat dalam madani adalah kunci penerimaan dakwah yang berhikmah. Dalam konteks sebuah negara majmuk seperti Malaysia, kepelbagaian kaum dan agama adalah sunnatullah, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Taala untuk kita saling mengenali. Tonggak hormat dalam gagasan Malaysia Madani mengajar kita bahawa menghormati orang lain tidak bermakna kita mengabaikan akidah kita. Sebaliknya, menghormati orang lain untuk beragama dan berbudaya adalah cerminan kematangan iman kita sendiri. Apabila umat Islam menunjukkan rasa hormat kepada jiran yang berbeza bangsa, tidak menghina kepercayaan mereka dan sentiasa berlaku adil, kita sebenarnya sedang mempamerkan tontonan Islam yang hidup. Orang sekeliling kita tidak akan menilai Islam daripada teks teologi yang tebal, tetapi mereka menilai Islam dari bagaimana cara kita melayan mereka dengan penuh rasa hormat dan memuliakan maruah mereka sebagai manusia. Sidang warga dewan yang budiman meniti hujah saya yang ketiga, tindakan berasaskan hormat membina jabatan dialog bukan benteng permusuhan. Hari ini, dunia luar sering digemparkan dengan isu Islamfobia dan salah faham terhadap Islam. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Kerana kurangnya interaksi dan hilangnya rasa hormat menghormati. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, maka api permusuhan tidak akan pernah padam. Oleh itu, melalui falsafah kita kawan,
Mari kita tukar pendekatan kita. Jadilah umat yang proaktif. Bantulah sesiapa yang dalam kesusahan tanpa mengira warna kulit. Apabila kita menghulurkan tangan berasaskan nilai insan dan hormat, masyarakat bukan Islam akan melihat bahawa Islam itu adalah agama yang mendamaikan. Inilah dakwah yang paling ampuh, yakni dakwah bilhal, iaitu dakwah melalui perbuatan dan teladan yang murni. Sebagai penutup tirai bicara, konsep menyebarkan Islam dan membina persahabatan yang berpaksikan tonggak hormat dalam Malaysia Madani bukanlah satu pilihan, tetapi satu kepaduan dan keperluan untuk kelangsungan negara kita. Umat Islam harus menjadi pelopor kepada kedamaian, ejen kepada penyatu paduan dan sahabat kepada semua kemanusiaan. Semaikan hormat di dalam dada, saling berkawan, suburkan Islam. Islam disebar aman sejahtera, Malaysia Madani kekal berzaman. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.